Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Saya datang ke live Love Masjid di YouTube. Alhamdulillah, kalau semalam kita bersama darjah 1. Sekarang adik-adik darjah 2 daripada Kafar Bertam Perdana. Okey, semalam MHG konsultan sponsor, dan alhamdulillah hari ini adalah sponsor daripada Muslim Mesh, platform jodoh patuh syariah. Terima kasih. Jadi adik-adik, sebenarnya adik-adik perlu bayar untuk kali ni, tapi Muslim Mesh sponsor. Boleh tak kita doakan untuk semua warga Muslim Mesh bahagia, sihat dan bahagia sampai syurga, boleh? Okey, semua angkat tangan. Masih Muslim Mesh. Okey, ini adalah aktiviti untuk hari yang ke 3000 lebih dah. Sama-sama kita support dan doakan. Bila coach angguk, semua kata amin kuat-kuat, boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa seperti mana doa Rasulullah SAW. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah kesihatan yang terbaik untuk semua yang infak dalam program ini. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pemudahkanlah kami belajar sunnah memanah dan semua sunnah Rasulullah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami untuk jadi pejuang dan pendakwah Islam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Berilah kami kejayaan terbaik di dunia dan akhirat. Masukkanlah kami, ibu ayah kami, ustaz ustazah kami, cikgu kami ke syurga yang tertinggi bersama Rasulullah SAW. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, semua ready untuk tagline Love Masjid? 1, 2, 3. Love Masjid, kita sayang masjid, Allah sayang kita. Okey, siapa ready untuk sunnah manah? Kata saya ready. Okey, siapa yang paling beradab, yang paling baik, tak bising sahaja boleh memanah, boleh? So, kita nak buat rekod dalam masa 15 minit, semua dapat main, boleh? Okey, so siapa volunteer nak memanah first? Angkat tangan. Okey, abang ni paling semangat. Okey, nama adik? Kimi. Okey, semua kata Masya Allah Kimi. 1, 2, 3. Ha? Ha? Oh, Emir. Okey, Syah. So, Emir kan? Panggil Emir. Okey, Emir makan tangan mana? Makan tangan ni. Okey, tangan apa ni? Kanan, betul? Kalau tulis? Tangan ni juga. Okey, jadi tangan yang menulis maksudnya tangan dia kuat belah kanan. Kalau tangan kuat belah kanan, kena tarik belah kanan. Okey, ambil Abu, boleh ambil ni. Pegang tali tangan yang kuat, okey? Semua tengok ah. Okay, so semua tengok ni. Nanti senang nak belajar. Okay, pegang kuat-kuat. Macam tu. Okay. So, adik first step. Adik pegang. Okay, semua tengok tau. Okay. Batu tak ni kat sini. Okay, adik pegang dulu. Okay, ikut cara coach. Mula-mula, kalau target belah sini, adik kena pusing 90 darjah macam ni. Okay, duduk seperti menghadap kiblat. Okay, kita ajar basic memanah cara sunnah. Okay, jadi kepala je tengok target. Kepala tengok target. Okey, lepas tu bagi selari. Okey, adik kena duduk kat sini. Okey. Okey, lepas tu first step, badan menghadap sana macam solat. Okey, kepala je. Semua tengok ni. Okey. So tangan straight, pastikan tangan straight. Tangan ni kena ambil arrow. Okey, ni buat tongkat, buat macam tongkat sikit. Okey, ambil arrow ni jangan lepas tau. Ya, ambil arrow. Tangan ni buka. Ambil tangan ni. Ambil arrow 1. Okey, masuk dalam tu. Bismillah. Masuk. Okey, tolak. Lepas tu kepit kan? Tak kat sini. Okey, betul.